sebuah kereta Alphard model AGH30. Okey. Owner message telefon. Dia kata bila lepas minyak tadi bunyi betul? Lepas minyak knocking. Okey, tekan minyak tak knocking. Okey, alright. So dia datang kat Imam Kakek tadi, lepas tu cek patam cek aboy cek, mungkin sebabkan dah siap kononnya lah. Kan bunyi itu lebih kurang sama. Sekali kita ada Ifat. Ifat, you my boy. Okey. Tengok. Sekarang dia punya ni tau. Dia punya nut tayar 4 biji boleh pakai tangan. Satu ni tadi Ifat dah buka dah. My brother Ifat dah buka, dia pakai gun lah. So buka. Tengok. Nanti kita cek pampat, kita pasang, kita test. Kalau okey maknanya okey lah. Itulah punca dia. Tapi itulah sebelum nak jumpa punca dia tu macam-macam lah. Tapi disebabkan tu kita bukan bomo. Kita bukan bomo, kita bukan orang kata pawang, tapi sebab tu kita kena cek dulu satu-satu. Bila on phone pun kita nak diagnose pun kadang-kadang kita tak boleh. Macam orang kata gini. Datang workshop baru kita boleh selesaikan masalah, insya-Allah. So kita buka dulu. Tengok dulu dia punya tu. Kalau kita ketat ni tak jadi apa-apa, orang kata tak ada masalah, tak apa, kita bagi doakan kami supaya sihat tubuh badan, boleh menjaga kereta customer kami, insya-Allah. Itu pun dah satu rahmat dah. Satu orang kata sebab owner ni datang kat kita orang, kita pun tak kenal. Tapi tak apa, kalau selesai kita bagi dia doa untuk kami. Alright.